Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni kita dalam kereta Proton Saga FLX. Jadi jom saya tunjukkan cara untuk kita nak buka steering ni. Jadi first kita kena gunakan torque T30. Okey, macam ni. Tak semestinya guna wrench, guna T pun boleh, guna L pun boleh. Okey. Jadi sebelah kiri dan kanan ni dia akan ada dua skru. Okey, skru tu menggunakan T30. Jadi kita buka dulu. Okay, lepas tu sebelah satu lagi. Jadi kebanyakannya memang dua skru sajalah. Okay. Lepas dah buka, kita matikan enjin dulu. Dan kita cari ada satu screwdriver macam ni yang hujung dia kecil. Okay, boleh gunakan test pen pun boleh. Dan kita buka cover ni slow-slow. Okey, mari tengok dekat sikit. Okey, nampak belah belakang tu dia akan ada daripada sini, nampak tak? Nampak tak? Dia punya ada kuning dan hitam. Dia ada dua kabel. Okey, satu kabel airbag, satu kabel horn. Jadi first kita cabut dulu kabel horn ni, selalunya cabut macam tu je. Lepas tu untuk airbag ni kita kena cungkir sikit. Saya tak nampak sekejap. Okey, kita cungkir sikit macam tu. Lepas tu dah cungkir, kita tarik sahaja. Dia akan terbuka airbag macam ni. Okey, jadi settle macam ni. Okey, seterusnya untuk bahagian dalam macam untuk Proton Saga FLX ni dia menggunakan orang kata saiz 17. Okey, saiz 17 mm untuk kita nak buka steering ni. Okay, macam tu sahaja. Okay, so lepas tu satu pro tips. Cari satu marker ke ataupun apa-apa untuk nak tanda lah, supaya kita tak terlepas, tak tersilap masa kita nak pasang balik. Macam saya gunakan marker warna merah macam ni. Kita tanda dulu. Maksudnya kedudukan steering ni masa kita cabut dia macam ni. Dan kita pastikan masa kita pasang pun kedudukan dia sama macam ni juga. Kalau kita tak tanda nanti, kita takut nanti kita pasang dia sengit balik. Okay. Lepas tu untuk kita nak cabut ni, kalau kita cabut macam ni memang dia susah, memang tak boleh. Okay. Jadi tips